Sebenarnya telur senak sebelah ni lagi ngeri dari mati pucuk. Tapi ramai lelaki tak tahu punca sebenar dia datang dari mana. Aku masih ingat masa mula-mula rasa tak selesa kat telur tu, aku ingat angin biasa je. Tapi makin lama makin pelik, sebelah je yang rasa berat. Kadang senak sampai susah nak duduk. Bila berjalan rasa macam ada benda tarik ke bawah. Malu tu jangan cakap lah. Siapa nak cerita benda macam ni dekat orang? Nak bagi tahu pasangan pun rasa segan. Aku buat-buat relax. Padahal dalam hati dah mula risau. Aku pergi klinik, doktor cek dan dia cakap ini berkait dengan angin pasang dari dalam. Bukan masalah luaran semata-mata. Angin dalam usus bawah dah banyak, tekanan naik, radang pun ikut naik. Bila tekanan tu tak keluar dengan betul, dia akan tolak ke bawah. Sebab tu telur boleh jadi senak dan bengkak sebelah. Masa tu aku betul-betul risau. Aku terfikir, kalau makin teruk, kalau angin pasang tu turun lebih jauh, kalau kena operate, takut weh. Sebab bila melibatkan telur, benda ni bukan main-main. Doktor ada bagi ubat. Aku makan, memang lega, rasa sakit dan senak tu turun. Tapi lepas beberapa hari, aku mula sedar satu benda, angin pasang ni jenis boleh datang balik kalau punca dalaman tak dijaga. Ubat doktor bantu redakan keadaan, tapi angin dalam badan masih perlu dikawal. Masalahnya masa tu aku tak tahu cara nak betulkan sistem dalaman ni. Sapu minyak, urut luar, semua tu bantu sekejap je. Angin tetap terkumpul balik dalam perut. Satu hari aku mula cari sendiri pasal herba yang orang lama guna untuk kawal angin pasang dan tenangkan usus. Dari situ aku jumpa kulit pokok lendir raja, herba yang orang dulu guna untuk tenangkan radang usus, bantu buang angin degil dan jaga keseimbangan dalaman lelaki. Sekarang versi moden dia dah ada dalam bentuk kapsul lendir raja. Senang nak amal, tak payah rebus-rebus. Aku pun cuba, bukan untuk ganti ubat doktor, tapi untuk bantu kawal angin pasang supaya tak berulang. Dalam beberapa minggu, rasa senak bawah tu makin berkurang. Rasa berat sebelah tu pun dah tak ada. Perut tak keras macam dulu, angin keluar elok, badan pun rasa ringan. Baru aku faham, masalah telur senak dan bengkak sebelah ni selalunya berpunca dari angin pasang yang lama terperangkap dalam badan. Kalau angin tu tak dikawal, simptom boleh datang balik walaupun lepas makan ubat. Sekarang setiap kali rasa badan tak selesa, aku terus jaga bahagian usus dan angin dalam perut dulu. Sebab dari situlah datangnya banyak masalah lelaki. Kalau kau lelaki kat luar sana dan selalu ada simptom ni, jangan buat tak tahu. Rawat ikut nasihat doktor dan kawal angin pasang dari dalam supaya tak berulang. Kalau nak bantu kawal dengan cara herba, aku recommend kau cuba lendir raja ni. Tengok-tengok dalam beg kuning tu, tengah promo lagi.